Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ucapan selamat pagi dititipkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersama dalam rancangan tarbiyah pada hari ini. Seperti biasa, kita bersama dengan pakar transformasi diri yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ni. Sihat ni ya? Ya, sihat Alhamdulillah Syukur. Prof. Dan syukur Alhamdulillah hari ini kita kembali sekali lagi untuk kita berkongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita, transformasi diri mengurus masa. Tepat sekali. Terima kasih. Saya. Dan sebagai mukadimahnya, silakan Prof. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nik yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya yakin kita semua bangun pagi tadi, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Cuba kita fikir ni, kita bangun pagi tak tenang pasal apa selalunya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa, takut tak sempat, takut lewat. Ataupun kita bangun pagi, kita rasa tak tenang, mungkin banyak dosa, mungkin banyak tekanan, dan mungkin semalam sebelum kita tidur, kita tak memaafkan orang. Sebab bila kita tidak memaafkan orang, sebenarnya kita telah menyimpan racun-racun dalam jiwa kita. Dan hari ini saya nak bercakap tentang pengurusan masa ya ni. Kita tahu dalam ayat Quran pun sebut Allah bersumpah dengan demi masa, surah Wal Asr. Orang paling rugi kecuali mereka yang berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi hari ini saya beritahu diri saya dan kita semua ni, cuba renung. Masa yang Allah berikan pada kita ni, banyak orang dah beranalisa ya. 8 jam tidur, yang pergi semayang, pergi bilik air, semuanya. Dan bayangkan, masa ini sebenarnya modal kita untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya terpinggil pilih topik ni? Sebab baru-baru ni banyak sangat isu yang saya mengalami juga dan orang lain mengalami juga, dan dapat banyak input. Kadang-kadang orang hantar pesanan pada saya. Macam mana ya ni, seorang isteri mengeluh pada saya, Prof, saya stres. Bila saya hantar WhatsApp pada suami saya tak balas. Tetapi dia asyik ber-WhatsApp dengan kawan-kawan dia. Jadi dulu orang cakap tentang golf widow, di mana isteri terbiar sebab suami main golf. Sekarang ni saya nak sebut perkataan WhatsApp widow. Ataupun Facebook widow, ataupun isteri-isteri dan suami-suami yang terbiar kerana masa suami atau isteri di rumah dalam masa waktu pejabat tak berjumpa ni. Lepas waktu pejabat aja, bukan nak pegang tangan isteri atau pegang tangan suami, tapi pegang handphone, pegang iPad, tengok WhatsApp group. WhatsApp pula ni banyaknya group, yang sekolah lain, universiti lain, bahagian surau lain, tempat kerja lain, banyak keluarga lain, banyaknya grup. Jadi agak-agak kalau kita mati esok-esok, bila Allah, salah satu 5 perkara yang Tuhan soal, masa muda apa kita habiskan, kita nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni bayang ni, katakanlah kita duduk 2 orang. Saya pegang WhatsApp, ni pegang WhatsApp. Saya pun duduk bercakap kat WhatsApp. Kelakar tak? Manusia, insan yang mulia, roh yang penting yang depan kita tu, kita tak bercakap, tapi kita bersibuk bercakap dengan orang di alam maya. Orang yang tak ada di situ. Kalau kita ingat 3 perkara yang penting, kita mesti ingat, apakah waktu yang paling penting ni? Sekarang. Siapakah orang yang paling penting? Orang di depan kita. Dan apakah perbuatan yang paling penting? Buat baik. Kalau kita pegang kata-kata ini, maka bila kita berada dengan seseorang, orang yang di depan itulah menjadi tumpuan kita. Cuba ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat-sahabat dan orang berinteraksi dengan baginda yang mulia mengatakan, apabila saya berada dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rasa saya orang yang paling penting, paling diberi tumpuan pada saya. Bayangkan kita bercakap dengan isteri kita. Isteri kita bercakap, mata kita tak pandang biji mata isteri kita, tapi pandang ke skrin iPad sampai setengah-setengah pesakit tu jadi blur mata ni. Saya buat lasik pada orang.
Satu mata untuk jauh, satu mata untuk dekat ni. Katalah power 1000. Lepas buat tu, seminggu pertama sukanya 1000 nampak jauh. Tiba-tiba dia sibuk dengan WhatsApp. Lepas 2 minggu jauh dah tak nampak. Baca semua nampak, jauh tak nampak. Sebab otot-otot mata dia sampai dah tak boleh fokus jauh. Pasal duk tengok dekat saja. Jadi apa rawatan saya beritahu dia? Berhentikan WhatsApp. Dan jumpa saya lagi sebulan, dah tak datang pun pesakit saya tu. Bererti sudah baik mata dia bila dia kurang menggunakan WhatsApp ataupun iPad. Semalam pun datang seorang pesakit, Prof, saya jauh tak nampak. Bila saya tanya, Tuan, berapa banyak tengok WhatsApp? Masa tu isteri dia ada. Terus isteri dia kata, abang jujur pada Prof. Banyak mana abang pakai WhatsApp? Daripada itu, body language itu, perkataan itu, saya dapat merasakan isteri hatinya punya sakit. Suami membiarkan keluarga, anak, isteri di rumah. Sepatutnya lepas waktu pejabat, masa kita berinteraksi, berkasih sayang, memberi perhatian, bertanya khabar pada anak isteri. Tetapi apa kita buat? Bertanya khabar apa berada di WhatsApp group. Orang ni kata apa? Kemudian tengok pula apa kita tulis. Adakah dalam WhatsApp kita itu sibuk mencari perhatian, cerita tentang kita, tunjuk gambar kita, kita pergi holiday. Buat apa ni? Kenapa kita harus tunjuk mana kita pergi dan sebagainya untuk menunjukkan kehebatan, kebahagiaan kita? Mungkin pada kawan-kawan kita yang tidak mampu apa yang kita mampu. Cubalah para penonton sekalian, para pendengar sekalian dan diri saya yang bercakap ni. Setiap kali kita buat ni, kita jadi pemerhati diri kita. Kita tanya kenapa kita buat apa kita buat. Kenapa kita type apa kita type. Kenapa kita baca apa kita baca. Kenapa kita harus memberi komen sesuatu. Kalau kita niat, maknanya adalah ni gadget ini sebagai pisau dua mata. Dia boleh membunuh, dia boleh membina. Membunuh apabila dengan adanya gadget itu, hubungan manusia di depan kita terputus. Tetapi bagusnya kalau menyambung silaturahim. Contohnya kita nak buat jemputan ataupun nak buat jamuan, kita jimat masa, jimat waktu, jimat kredit pasal dia free kan. Nak jemput boleh. Ataupun kita kongsi doa-doa yang baik atau benda-benda yang baik. Tapi kalau kita gunakan untuk kongsi benda-benda, bayang macam ni. Bila kita hantar sesuatu, kita bayangkan, katakanlah seorang yang baca tu mengambil masa 3 minit membaca. Sedangkan benda itu sia-sia. Kalau kita hantar WhatsApp group mungkin ada 20 orang, kita telah menghabiskan masa 3 kali 20, 1 jam waktu manusia di dunia ini. Kalau orang tu forward pula, maknanya kita mesti ingat ya, kita kalau boleh, orang yang bijak, bila kita mati ni pahala kita berterusan, tetapi dosa kita mati. Jadi kita harus menjaga gadget atau apa yang kita gunakan. Kita upload dekat Facebook, kita upload dekat YouTube. Kalau benda yang sia-sia, takut segala amalan baik yang kita buat ibadah ni hapus dengan sebab kejahatan yang kita lakukan secara tanpa sedar ataupun dengan sedar sebab kurangnya ilmu. Wallahu a'lam. Saya kita bercakap tentang transformasi diri seorang yang mengurus masa. Memang betul apa yang Prof nyatakan sebentar tadi. Ya, dalam kita menyambung silaturahim menerusi teknologi seperti WhatsApp, sepatutnya peranan untuk menyambung silaturahim, Prof. Ya, tapi kadang-kadang memang macam tu, Prof. Kalau kita jauh, kita ber-WhatsApp, tapi bila dekat kita tak bercakap pula, ber-WhatsApp dengan orang lain pula. Betul. Kan. Jadi di situlah mengurus masa ataupun mengurus WhatsApp tu sendiri harus kita. Saya nak tanya, kita bangun pagi, apa yang kita capai yang pertama? Adakah kita bangun pagi berdoa terus ambil wuduk, ataupun bangun pagi terus buka WhatsApp group? Na'udzubillah. Kalau kita bangun terus tengok WhatsApp group, maknanya sama ada kita orang yang kepo, suka tahu hal orang, ataupun kita orang yang jiwanya tidak fokus pada Allah. Sebab fikiran yang pertama datang pada kita itulah berada dalam roh kita. Kalau dalam jiwa kita tidak ada Allah, maka kita tidak akan tenang. Sebab tu saya dengar ada ustaz tu kata ni, salah satu ciri ahli syurga ialah mereka tenang di dunia. Dan kita hanya tenang kalau kita banyak ingat akhirat, banyak ingat Allah, sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan makhluk. Dan kalau kita tidak jujur sebab kita sibuk dengan makhluk,
Kalau kita stres, kita sibuk dengan makhluk. Kalau kita sibuk WhatsApp ni, agak-agaknya kita sibuk dengan makhluk atau dengan Allah? Makhluk. Jadi cuba tengok orang. Sebab tu saya baru ni saya cakap dengan staff saya, siapa yang paling banyak duk tengok WhatsApp, kemungkinan besar produktiviti yang paling kurang, sebab dia ada masa nak baca dan type. Kalau orang yang sibuk bekerja, buat kebaikan, menggunakan manfaat, waktu dia pejabat, gaji dibayar semata-mata untuk memberi khidmat kepada organisasi yang membayar gajinya untuk mendapat rezeki yang halal, maka orang yang sibuk duk WhatsApp, buat Facebook dan membuat sesuatu yang tidak memberi faedah kepada organisasi yang membayar gaji, takut-takut gaji dapat itu tidak halal. Maka bila kita makan rezeki tidak halal, hati keras, dengar teguran tentang diri, marah, suka dengar pujian saja, tak nak dengar teguran, payah nak beribadah, suka melakukan maksiat, senang suka pada benda tidak baik, dan kalau nak solat tepat pada waktu tu payah ni. Nak solat berjemaah tu payah. Tidak menunggu-nunggu waktu solat sebab hati penuh dengan keduniaan. Wallahualam. Kita bercakap lagi tentang mengurus masa dalam slot transformasi diri, menerusi rancangan terbiah bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhayyam Muhammad, pakar transformasi diri. Ya, dan kepada anda mungkin ada persoalan, boleh berkongsi di Facebook IKIM FM. Baik Prof, kita bercakap tentang transformasi diri, mengurus masa. Kita mengambil satu gadget lah sebagai orang kata bahan untuk perbincangan kita pada hari ini. Sepatutnya gadget tu boleh merapatkan hubungan, tapi yalah, hakikatnya sebenarnya boleh merenggangkan dan merosakkan hubungan. Betul. Prof, ya? Apa kata kita lihat yang positif dulu ya. Okey, positifnya katakanlah kita ada keluarga. Mungkin ada mak, ayah, anak, cucu. Mungkin dalam 6 orang saja. Ya, dan kadang-kadang kita dalam dunia yang sibuk ni, kita tak sempat nak tengok mungkin kita anak kita macam mana, mungkin anak kita pergi mana-mana, tak tahu dah sampai ke belum, apakah kebahagiaan dia rasa kat sana. Mungkin anak kita akan hantar gambar dia dengan cucu kita, gambar dia pergi tempat tu, apa faedah, itu boleh share dengan WhatsApp, sebab WhatsApp boleh hantar image. Kalau SMS ni mungkin ada orang tak boleh dapat MMS, maka itu bagus ni. Kan? Dan bila ibu, kita sebagai ibu nak nasihat anak kita, tiba-tiba kita jumpa kata-kata hikmah yang baik daripada ustaz-ustaz yang baik, kita pun boleh sharekan. So dalam kumpulan yang kecil ini, kita menjaga silaturahim, sebab kadang kita satu rumah pun tak sempat ni nak bercakap, sebab orang ni sana, orang ni sini. Tetapi bila dengan WhatsApp tu, mungkin kita boleh live transition. Oh, sekarang ni mungkin mak ayah sedang mengaji ke, cucu sedang main ke, kita akan bahagia. Itu yang positifnya ni. Ya, jadi kadang kita duduk jauh tu silaturahim. Tapi yang negatifnya, kadang WhatsApp tu terlampau besar. Contohnya, kita universiti, kita graduate satu batch, mungkin 200 orang. Ada 50 orang dalam WhatsApp group tu. Kadang yang nak bercakap tu 2 orang saja ni. Dia cakap dia sama dia, jadi message tu penuh. Conversation antara 2 orang. Macam tu kita cadangkan, kita direct pada orang tu. Jangan masuk group, kecuali kita nak message itu boleh orang lain tahu. Maknanya macam ni, kita tak nak information overload, kita nak inspirasi, tak nak informasi. Kalau inspirasi, kita boleh share ramai-ramai. Tapi kalau setakat awak dah sampai sana, mana benda-benda yang lara antara kita saja, jangan rugi masa, jangan rugi ruang. Ingat, masa itu tidak ada harga, siapa tak, priceless, tak boleh cara. Benda yang dah lepas memang tak dapat balik. Itu yang nak cakap. Ya. Saya baik. Dan kita bercakap tentang mengurus masa. Setiap orang, Prof, diberi 24 jam sehari. Tak lebih, tak kurang. Semua orang dapat 24 jam. Tapi dalam masa 24 jam ada yang dapat mengurus masa, ada yang tidak dapat mengurus masa. Betul. Yang nasihat dari Prof. Okey, sebab tu saya mulakan dengan perkataan tadi, kita doa setiap hari, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Sebab waktu tu ni makhluk Allah juga. Dan saya pernah dengar kata-kata motivasi oleh orang pakar inspirasi di barat lah, bukan orang Islam pun. Dia punya yakin pada diri dia dan pada sunnatullah. Sebab tu saya dengar Ustaz Muhammad sebut, kita ada banyak sunnatullah yang mana Allah jadikan formula, macam law of gravity, law of attraction tu sunnatullah, dan kita hidup ke arah guna sunnatullah tu. Dia kata apa? Affirmation dia, ataupun apa dia kata pada diri dia. Dia kata waktu akan mengecut, mengembang apabila saya perlukannya, dan mengecut apa saya tak perlukannya. Maknanya kalau kita ada banyak benda nak buat,
tiba-tiba dalam waktu singkat banyak kita boleh buat. Kalau tak perlu mungkin sedikit saja. Mungkin kalau kita dalam traffic jam, orang lain rasa lama, tapi kita rasa sekejap. Sebab apa ni? Sebab sebenarnya waktu ini ialah interpretasi kita dan persepsi kita. Contohnya ni, kita jumpa orang kita tak suka. Allah, duduk 1 minit pun tak tahan. Tetapi kalau orang kita cintai, 1 jam, saya dah habis waktu. Macam itulah persepsi, tu kejiwaan. Maka bila kita dalam traffic jam, tetapi kita pasang DVD ilmu, kita pasang CD yang baik, kita pasang radio IKIM, dapat dengar tazkirah macam-macam, tak sedar waktu berlalu. Perjalanan kita 45 minit mungkin daripada KL ke Seremban atau Senawang, sampai tiba-tiba ilmu, Masya Allah, banyaknya dapat. Roh kita berubah, keimanan berubah, takwa berubah, kita pun banyakkan taubat, betulkan tauhid kita. Maka itulah keberkatan ni. Ya, maknanya macam ni. Nak tahu kualiti hidup kita, tengok apakah masa yang kita gunakan. Jadi kalau kita bahagikan benda yang produktif, benda yang lara, dan kita tahu salah satu tanda ataupun salah satu tanda Allah sayang pada kita, kita tak suka benda lara ni. Tapi kalau benda sia-sia, kita suka sangat. Dan kita suka sangat cari perhatian, nak suruh orang tahu siapa kita, sibuk. Maknanya orang yang cari perhatian ni, orang sibuk dengan makhluk. Na'udzubillah. Cuba para pendengar sekalian dan diri saya bercakap, setiap kali kita rasa sedih, kita tanya, kenapa saya sedih ya? Oh, saya nak makhluk. Oh, tak nak. Tu berdoa. Macam kita suami isteri, anak dengan ibu, kadang-kadang para isteri rasa terbiar, para suami rasa terbiar. Memang sedih kan? Tetapi kita fikir, ya, maka situasi tu kita fikir, nak suruh pasangan kita berubah ke nak suruh kita berubah? Kita tak suka pasangan kita suruh kita berubah. Kita tak suka orang nak ubah kita, maka kita jangan nak ubah orang. So kalau kita tidak boleh ubah, suruh pasangan kita sayang kita, beri perhatian pada kita, maknanya peristiwa yang kita tak suka tu, event tu, kita tak boleh ubah. Suami kita, isteri kita buat tak tahu kita, sibuk dengan kerja dia, maka tak boleh ubah peristiwa tu ni. Maka kita ubah respon kita. Apa respon kita? Senang saja. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kasih sayangku ini sangat padamu sampai aku tak perlu kasih sayang manusia. Dan juga, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kelapangan dada yang boleh menerima suami atau isteriku atau anakku, pekerjaku seadanya. Maka bila kita menerima dan tidak expect banyak hidup ni, kita akan bahagia. Cuba perhatikan, kita ni penat ni, stres pasal kita expect banyak. Nak itu, nak ini. Ya, bila kita nak, kita akan stres. Tetapi bila kita nak beri, kita tidak akan stres. Sebab apa kita nak, luar kawalan kita. Apa kita nak beri, dalam kawalan kita. So bila kita boleh kawal diri kita, emosi kita, itulah orang yang paling berjaya dan tenang. Wallahualam. Saya. Dan Prof, sikit lagi berkaitan dengan transformasi diri, mengurus masa waktu. Prof, ya, sebagaimana Prof nyatakan tadi, waktu itu juga merupakan makhluk Allah. Sebaiknya kita dengan waktu kena rapat, kena akrab. Tepat. Dan ada waktu-waktu tertentu kita kena bersama waktu itu sendiri. Betul. Untuk dekatkan dengan Allah. Betul. Sebab tu orang yang rugi, semua rugi kecuali berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Wal asr, kan? Okey. So bila berpesan kepada kebenaran, kita tengok waktu kita ni, hari-hari ni, kita sedang berpesan pada kebenaran tak? Sebelum kita berpesan kepada orang, mesti berpesan pada diri kita. Kita berpesan pada diri kita ni dengan berita atau dengan ilmu. Jadi kita nak tahu di mana kita berada 20 tahun akan datang, tengok berapa banyak ilmu yang kita cari setiap hari. Dan juga lepas kita dapat ilmu tu, apa mesti buat? Kita mesti amal dulu, baru kita sampaikan, berpesan pada orang lain. Jangan jadikan ilmu tu cuma dekat mulut saja, tak masuk ke hati.
Yang kedua, berpesan pada kesabaran. Kita tahu ada banyak tahap sabar. Sabar dapat musibah, sabar buat tak nak buat maksiat, sabar dan melakukan ketaatan. So kita audit diri kita. Dan bila kita sentiasa merasakan waktu itu sangat berharga, maka kita akan menjaga masa pada keutamaan. Sebab orang yang tak ada keutamaan tidak ada kehidupan ni. Banyak orang kata, macam mana ada orang banyak masa, sikit masa boleh buat banyak, ada orang banyak masa buat sikit. Masa sama macam Nik kata. Sebab orang berjaya ada keutamaan. Contohnya, katakanlah kita pergi satu ceramah. Kita nak dengar ceramah oleh orang yang seorang syekh yang bagus. Mana kita nak masa kita nak dengar tu Nik, kita nak dengar ceramah dia 1 jam ataupun dengar ceramah 45 minit, tapi 15 minit tu kita sibuk nak bersalam, nak cium dan nak ambil gambar. Kan? Kan rugi masa. Jadi kalau kita fikir, kalau dengar ceramah ilmu 1 jam, ilmu tu kita catat, kita niat kerana Allah, nak ubah diri dan amal, kita terus pulang. Tetapi kalau kita dengar syekh ke siapa yang kita seminat tu, kita sibuk lain nak pasal nak bersalam, nak bergambar. Bila kita bergambar dengan makhluk, apa dapat ni? Tak ada apa-apa. Kan? Jadi pasal kita sibuk dengan makhluk, terlalu menyanjung makhluk, terlalu mengidolakan makhluk, terlalu suka makhluk, maka masa kita habis pada benda yang tidak memberi kesan kepada jiwa kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita dapat ilmu, kita balik terus ke rumah, kita catat, kita amalkan, itulah akan mengubah diri kita. Jadi keutamaan kita ilmu. Dan 2 perkara yang kita tambah itu saja, ilmu dan keampunan Allah. Yang lain tak payah. Sebab itu kadang-kadang kita perhatikan, memanglah kita suka ambil gambar. Pasal back down to cyber. Pasal ada Facebook ni, semua orang nak tunjuk kat Facebook. Tapi kadang-kadang kita ambil gambar tu untuk share dengan family, tak apa. Tetapi kalau untuk Facebook, untuk kebanggaan, oh saya boleh ambil gambar dengan personality ni, itu semua keduniaan. Apa-apa kita buat, tengok adakah untuk redha Allah atau penghargaan manusia. Setiap kita buat ni, setiap masa yang kita gunakan, tanya 2 saja ni, redha Allah, penghargaan manusia. Bila kita sebagai suami isteri, kadang setengah saya perhati, saya pernah kawan saya tu, dia nak menjaga masa. Kawan saya tu, dia dengan suami dia pergi holiday. Sepatutnya tidak ada gadget, tetapi buat juga gadget. Tetapi gadget tu mungkin dia nak kongsi gambar untuk keluarga, okey. So bila kawan saya cerita dengan saya, bila dia berbual dengan suami dia, kadang-kadang ni kita suami isteri ni nak bercakap payah kau kat rumah kan. Bila pergi holiday ada masa. So tanya, apa yang you suka, apa I tak suka. Cuba tulis apa yang you tak suka I buat, dan apa yang I tak suka you buat. Maka sebut. So isteri katalah, saya tak suka abang bangun pagi first thing buka iPad, tengok apa tu. Jadi kadang mula isteri curiga, oh tengok email apa, bukan email apa pun, email jual barang, jual apa. Maka suami kata, itu I punya bad habit, I nak ubah. So bila suami kata I nak ubah, maka isteri automatik, I pun nak ubah, I pun duk sibuk tengok online, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, duk tengok online shopping. Tapi tak beli pun duk berangan saja. Pasal jiwa tu penuh pada keduniaan benda-benda yang fizikal. Tetapi kalau isteri dia buka YouTube, tengok tasawuf, tengok terjemahan hikam, pembersihan jiwa. Maknanya kita sibuk sedang membina nilai dalam diri, itu berbaloi ni. Jadi maka kawan saya ni cerita dia dengan suami dia, okeylah macam ni apa kita buat, apa kata kita jadi partners in taqwa. Banyak orang suami isteri kita life partner untuk apa? Melahirkan anak, pergi holiday, no. Apa kata jadikan kita pasangan suami isteri, siapa nak mengurus masa. Kita suami isteri ni kadang masa tak lama dah, mungkin suami kita meninggal, besok kita meninggal. Tentukan bila kita bersama suami isteri ni, saya nak tekankan pada keluarga ni, bila kita bersama suami isteri, tentukan ketakwaan kita meningkat. Jadi suami akan kongsi, bagus ustaz ni kata macam ni. Isteri pun maknanya betulkan, jom kita mengaji sama, jom kita tadarus sama. Kenapa tak boleh tadarus bulan Ramadan, yang perempuan pergi kat masjid, yang lelaki, kenapa tak suami isteri tadarus? Sekarang ni kita ada Quran ni, kita ada Quran yang musyaf qiyam, dia yang besar, yang ada ibtidak, mana nak berhenti, semua ada. Keluaran Telaga Biru saya rasa. Dia tahu mana nak berhenti, maka
Apa kata suami isteri belikan yang besar stand, music stand tu, baca sama-sama walau satu muka, dua muka, setengah juz saya lakukan. InsyaAllah bila suami isteri fokus kepada Quran, gadget akan berkurangan. Bila kita nak buang tabiat buruk ni, kita tak boleh buang. Kita ganti dengan benda aktiviti yang menggantikannya. Jadi kita belajar suami isteri. Setiap kali nak buka iPad, nak buka Facebook, buka Quran, pasang Yasin, sambil kita bangun pagi nak gosok gigi apa, dah dengar Quran, dan kalau boleh kita baca saja. Jadikan Quran tu amalan kita. iPad kita ada dalam kereta, daripada dengar lagu yang lara-lara, pasang Quran, sekurang-kurangnya jiwa kita bersih. Ni sangat-sangat nak tekankan dan saya nak kongsi, dan banyak orang jumpa saya, pengalaman dia itulah, suami isteri makin umur meningkat makin renggang. Saya rasa renggang ini, orang ingatkan orang kahwin ni renggang lebih pada fizikal, bukan. Renggang sebab kejiwaan tidak menuju Allah. Suami isteri yang menuju Allah, yang pergi masjid sama-sama, yang baca Quran sama-sama, insya-Allah Allah akan pegang hati mereka. Wallahu a'lam. Saya mungkin Prof dapat kongsi sedikit lagi tentang kerengganan. Ialah dalam rumah tangga, sama juga anak dengan ibu, ataupun suami dengan isteri. Bila ada gadget tu, dia menggantikan pula. Sepatutnya kita makin tepat. Sebab itu saya nak cadang gini, rumah tangga kalau boleh tempat makan tu tulis gadget free zone. Jangan ada handphone masa tempat makan. Ya, kalau boleh buat undang-undang di rumah, ataupun masa kita bersantai dengan baik anak-anak, okey, cakap mak beli duit iPhone mahal-mahal, apa kata kita guna untuk cari redha Allah. Apa redha Allah? Silaturahim, mencari ilmu, mengingatkan masuk waktu solat, pasang application Quran, pasang application yang baik, pasang YouTube untuk agama. So kita spesifikkan syarat kita beli iPhone untuk anak kita. Kalau game ini, ya Allah ya Tuhanku, saya nak minta ampun kalau orang marah pada saya. Siapa yang main game, saya nak tanya, betapa murahnya umur anda semua. Umur kita untuk abdi pada Allah. Cuba tulis walau satu kebaikan main game. Mata rosak. Sebab anak-anak kita semua jadi rabun nanti, sebab tak pernah tengok jauh, tengok dekat saja. Sedangkan orang dulu tak rabun pasal banyak main kat luar. Sekarang semua main kat dalam, semua orang rabun. Sampai tinggi-tinggi power. Dan juga bila kita buat sesuatu tu, kita tengok, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita ni. Kita tengah duduk WhatsApp, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah kita. Malu tak dengan Rasulullah? Setiap kali nak tengok TV program, nak tengok apa saja, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Maka itulah pada saya ni KPI yang paling baik. Apa-apa kita buat, kalau kita tak ikut sunnah Nabi, tak nak ikut Nabi, alangkah ruginya kita. Sebab kat padang mahsyar ni kita nak syafaat Nabi, kita nak bersama Nabi di syurga Jannatul Firdaus. Jadi apa kata, kalau boleh dalam kita menjaga masa ini, tanya, masa saya nak manfaatkan macam mana? Dan saya cadangkan, kadang-kadang kita ada majlis perkahwinan ni, di hotel yang lama-lama tu kan, duduk lama, kadang merenjis pula. Sebab tu saya ni, kau dapat jemputan kahwin, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah aku duduk sebelah orang yang baik, bercakap perkara yang baik. Dan kadang-kadang gadgetnya dia penyelamat ni, bila duduk sebelah orang, kita dengar dia cakap lara, apa kita buat? Saya pun akan buka Facebook saya, dan saya akan update status-status yang boleh membuka orang menjadi baik. Contohnya, jom audit diri, jom banyakkan senyum. Saya tulislah apa-apa. Jadi orang nampak macam tak peduli gadget, tetapi bila orang bercakap benda lara yang kita rasa tidak ada manfaat, maka kita terpaksa pergi gadget ni. Tetapi kalau boleh, tak usahlah macam tu. Kita mesti berinteraksi dan kita ambil pendekatan. Bila bersama seseorang tu, bila kita duduk kat meja ni, saya nak beritahu satu share. Bila kita duduk sebelah seseorang, kita kejam mata, bayangkan ada penuh kasih sayang dalam hati kita. Kita spreadkan bubble kasih sayang ke seluruh meja itu, dan kita doakan mereka dan berdoa, dalam meja aku ni dapatlah kami bercakap benda yang memberi manfaat, dan kita dapat keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Maknanya kita hidup dengan kesedaran, sangat conscious dengan benda yang paling berharga, yakni waktu. Saya baik. Ada soalan dari rakan Facebook juga, Prof, kita raikan berkaitan dengan anak yang tak sup sangat dengan game. Macam mana nak nasihat anak tu lah? Okey, saya nak kongsi
anak-anak yang main game ni sebab dia rasa game tu paling best. Sebab dia tak tahu benda yang lebih best. Tetapi anak-anak dia paling suka perhatian ibu bapa. Pelukan ibu bapa, pujian ibu bapa, bermain dengan ibu bapa. Jadi kalau kita nampak anak kita suka game, kita audit berapa lama masa kita tengok anak kita, tengok mata dia, cakap kita sayang dia, kita peluk dia dan kita bermain dengan dia. Cuba kita pasang timer. Hari ni semua orang ambil phone, pasang timer. Mula bercakap, berinteraksi dengan anak dan tengok betapa bahagianya anak tu dan tengok berapa lama kita spend. Sebenarnya ni kita ambil masa 10 minit saja, penuh jiwa anak tu. Tak perlu game pun. Dan kanak-kanak yang nakal selalunya kanak-kanak yang perlukan perhatian. Jadi begitu juga suami yang WhatsApp, isteri yang WhatsApp mungkin perlukan perhatian, mungkin kurang belayan. Jadi saya serulah para suami, pagi-pagi bangun tu jangan pegang phone, pegang tangan isteri, belai. Orang perempuan ni dia paling suka kalau pegang bahu dia, belakang dia. Ya, belayan daripada suami itu sangat, pasal energi itu sangat penting. Begitu juga anak-anak. Tetapi kadang-kadang minta maaf lah para suami ni, kalau dengan staf tempat pejabat tu boleh bergurau senda, boleh buat joke macam-macam, tapi dengan isteri nak senyum pun payah. Sebab apa? Syaitan. Syaitan masa kita belum kahwin, dia akan suruh kita berzina. Jadi bila kita dengan staf dia pejabat bagi suami, dengan staf wanita yang tidak halal bagi kita, syaitan akan saluti mata kita, nampak orang semua baik, nampak staf kita semut, senyum, macam gedik-gedik sikit kita suka. Tetapi bila balik di rumah, syaitan hias, dia nak suruh kita bercerai, maka dia nampakkan isteri tu tak best, isteri cakap kasar sikit, senyuman isteri pun dah masam. Para pendengar sekalian, siapa yang payah nak bergurau senda dengan isteri, tetapi suka bergurau senda dengan wanita lain, jelas penuh syaitan dalam jiwa anda. Buangkanlah syaitan itu dengan ilmu dan taubat. Banyakkan solat taubat dan juga banyakkan komunikasi. Saya perhati kerenggangan ni sebut tadi. Yang penting komunikasi. Berapa kali kita berkomunikasi dengan suami dan isteri kita? Berapa kali suami tanya, have I been a good husband to you? Isteri, have I been a good wife to you? Kalau saya mati hari ni, ada tak benda yang awak terkilan? Ada tak saya berdosa dengan awak? Cuba kita suami isteri ni yang dah 50, 60-an, 70-an ni, cuba tanya diri kita masing-masing. Kalau kita mati, pasangan kita redha atau tidak pada kita? Dan adakah kita berniat untuk berjumpa di syurga dengan suami dan anak kita, suami dan isteri kita? Dan bagi anak-anak semua, kalau boleh ibu-ibu cuba tanya, apakah pandangan mereka, apakah skrip kehidupan mereka pada masa depan. Jadi penting sangat bagi anak-anak yang suka game ni, pertama perhatian, kedua buat jadual, dan ketiga tentukan mereka solat tepat pada waktu, dan mereka dapat game hanya sebagai imbuhan selepas mereka melakukan yang wajib, dan game atau hiburan hanya 5% dalam kehidupan macam garam saja. Wallahu Saya baik, dan saya kira di akhirnya Prof dapat berikan nasihat kepada pada mereka yang barangkali 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun yang tidak mengisi waktu dengan ilmu, dengan perkara yang bermanfaat, mungkin kurang kesedaran, tapi hari ini dah ada kesedaran, kita nak isi waktu tersebut. Sebelum tu saya teringat satu idea. Baru-baru ni saya menziarah seseorang yang sakit. Kemudian beliau kena masuk hospital selama 6 minggu untuk masukkan ubat dalam tubuh dia. Nik bayang kena duduk hospital 6 minggu. Macam mana situasi? Mesti sedih kan? Boring. So saya nak beritahu semua pesakit-pesakit di hospital dan bakal-bakal pesakit yang nak masuk ward ke lama apanya, cuba kita buat perancangan. Baru ni saya diinterview oleh modul Cinta Ilmu, macam mana menggunakan masa. Saya cadang macam ni. Saya rasa gadget tablet ni banyak dah boleh orang pergi YouTube, betul tak ni? Dan banyak macam application ada. Saya rasa di Malaysia ini semua orang ada tablet. Tak pernah tak jumpa orang tak ada. Tetapi bila saya perhatikan apa mereka gunakan, banyak orang benda lara. Jadi saya cadangkan pada orang yang masuk hospital ni, saya beritahu anak dia, tolong belikan iPad untuk ayah awak, belikan earphone yang baik, subscribekan 3G, pasangkan YouTube Cinta Ilmu Tasawuf Harian oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ke. Sebab orang sakit ni, sebelum bila kita sakit, sebelum cari ubat, kita mesti banyak taubat.
Sebab sakit salah satu nak ampun dosa. Maka tentukan ayah awak ni jangan dia tunggu pagi-pagi tunggu orang melawat baru dia happy. So dia kata apa? Ayah saya kalau orang datang melawat baru happy. Maknanya kebahagiaan ayah kita bergantung pada luar baru masuk dalam. Kita nak ayah kita duduk di hospital tu merasa bahagia dengan Allah, sebab sesiapa yang belajar tentang ilmu tasawuf, mengenal Allah, akan cinta Allah, akan bahagia cinta diri dia dan akan cepat baik penyakit. Sebab 50 trilion sel kita ada itu, bila berzikir dengan Allah, insya-Allah sistem imun akan sihat, sistem jantung, sistem otak semua akan sihat. Hilangkanlah aktiviti lara. Lagu sesekali bolehlah sikit untuk 5% ni, tetapi tentukan ilmu. Jadikan kita ni waktu kita jangan lepas. Kita berjalan, tahu dah perjalanan tu dah pasang iPod ke apa, earphone mesti sentiasa ada dengan kita. Jangan dengar selain daripada kebaikan, sebab apa kita dengar masuk dalam jiwa, tumbuh dalam roh kita. Wallahualam. Saya baik. Okey, minta maaf banyak sangat saya beri tip ni ya. Tapi saya sangat-sangat passionate pasal benda ni. Kalau boleh saya nak suruh semua orang catat waktu mereka, dan salah satu orang berjaya orang solat tepat pada waktu, berjamaah dan khusyuk. Jadi untuk mengurus masa, selain kita menjaga gadget kita, sebab kita tahu distraction berlaku setiap 11 minit, kita tentukan hari ini semua organisasi tentukan solat tepat pada waktu, adakan jam azan di pejabat, 5 minit 10 minit nak masuk waktu, semua dah ambil wuduk, solat berjamaah, jaga wuduk, dan jadikan solat tu satu kita punya aktiviti utama. Yang kedua, sangat kita muhasabah diri. Sebelum nak tidur ni ada journal penggunaan waktu saya hari ni, berapa banyak saya guna gadget, dan setiap kali kita pegang gadget pasang timer. Setiap kali kita layan anak, pasang timer. Setiap kali kita main game, pasang timer. Ubah benda yang lara kepada kebaikan, dan transformasi kita daripada kiri ke kanan, daripada nafsu kepada iman, daripada syaitan kepada malaikat, daripada neraka kepada syurga, daripada manusia suka kepada Allah suka. Sentiasa lakukan transformasi diri dan bersihkan hati kita. Saya minta maaf pada Nik dan juga para pendengar yang lebih tua pada saya, dan juga para ulama. Kalau saya terkasar bahasa tersilap, saya sangat suka menerima teguran. Saya mendoakan insya-Allah kita semua menjadi hamba Allah yang Allah sayang, yang menjaga ketakwaan dan tentukan akidah kita baik, ibadah kita sempurna, dan akhlak kita lembut. Wallahu alam. Menjawab soalan Facebook di mana anak murid tu mengeluh mereka nak pergi semayang maghrib ke assembly lambat sebab katanya guru-guru pun sibuk dengan gadget. Minta maaf, terpaksa saya buat teguran ya. Guru-guru pun macam kita juga ni, manusia biasa, cuma kebetulan jadi guru. Begitu juga doktor. Kadang saya pun bersalah kalau orang masuk saya tengah duduk WhatsApp atau tengah jawab phone. Salah juga saya tu. Jadi macam ni, apa kata kita semua ambil pendekatan tidak mahu menyalahkan. Dan kedua, kita semua ambil pendekatan rela menerima teguran. Jadi siapa yang kena tegur, satu lagi guru-guru sekalian, anda ialah role model anak-anak murid. Anak murid daripada umur 7 hingga 14 tahun, memang psikologinya mereka melihat pada role model. Bayangkan anak murid berada di sekolah berapa jam ni? 5-6 jam daripada waktu yang prime, waktu pagi, hormon paling bagus, otak paling segar. Bila mereka melihat, sebab kanak-kanak ni dia akan melihat dan mendengar dan alami, dan pengalaman yang mereka alami itu akan menjadi dia punya paradigma kehidupan dia. Jadi kalau mereka sentiasa melihat guru bercakap tak pandang biji mata, guru sibuk dengan iPad, iPhone, maka itulah mereka akan jadi. Jadi saya cadangkan macam ni, apa kata kalau kita ada guru besar di sekolah, kita buat undang-undang tidak dibenarkan memegang handphone di mana saja kecuali waktu rehat. Dan buat undang-undang. Sekarang ni banyak orang undang-undang jangan merokok dan sebagainya. Sekarang kita mesti ada, instead of jangan merokok, jangan gadget, kecuali perlu saja. Dan untuk saya pernah sebut sebelum ni, produktiviti kita 2 jam pertama tu kalau boleh kita jangan terus check email. Email ialah benda yang paling merosakkan fikiran kalau kita guna pagi-pagi. Terus at least lepas minum pagi baru tengok email. Tentukan kita buat benda produktif dengan otak yang cergas dulu. Dan balik pada guru juga, guru-guru sekalian, anda sedang menanam benih-benih kebaikan atau kejahatan pada anak-anak, dan lagi muda anak-anak yang kita ajar, lagi kuat akar yang kita tanam.
Ya. Satu lagi ni, nak jawab soalan yang Facebook ni, dia kata masalahnya sekarang ialah dia punya suami tidak menjawab. Bila suami dia ni, bila orang lain WhatsApp, dia jawab. Bila isteri WhatsApp, tak jawab. Sebab jadi kita nak cakap macam ni. Saya nak tanya pada para suami, masa belum kahwin ni pandai tak buat surat? Pandainya buat SMS, pandainya buat email. Kenapa yang sekarang tidak boleh meluahkan apa yang sama anda luahkan mungkin 30 tahun yang lalu pada isteri anda? Kadang-kadang saya nak sebut di sini, kadang-kadang ni wanita 50-an, terutama wanita yang mengalami menopause dan sebagainya, mungkin hormon mereka pun tidak stabil sedikit, mungkin proses badan mereka makin tua, muka pun mungkin tak lawa sangat, dah makin tua ni ya. So mungkin ada isu-isu tentang keyakinan diri. Maka para suami, tolonglah bersimpati dan menghargai isteri. Isteri anda yang dah tua itulah yang melahirkan anda pahit jerih mengandung, menyusu. Sebab itu ni, saya kalau jumpa suami, saya tanya, cakap terima kasih tak pada isteri? Kalau saya seminar, ceramah, cakap terima kasih pada isteri tak? Dan pada isteri pula, minta maaf tak pada suami? Sebab ni baru-baru ni anak saya ceritakan, seorang wanita beritahu beliau, dia kata suami dia meninggal 2 bulan yang lalu, dia sedih sangat. Kemudian dia tanya, awak dah kahwin belum? Dah. Awak ada suami, tolong jaga suami, sebab bila suami meninggal barulah kita menyesal. Masa itulah walau macam mana pun kita akan rindu, dia punya marah, dia punya apa, akan rindu, ingat yang kau punya garang. Masa tu baru nak rindu. Masa ada, kita tak ingat. Jadi boleh tak kalau boleh kita hidup menghargai masa ni? Sebab kita ni ada 2 pencuri ni. Yang pertama, penyesalan masa lalu. Yang kedua, kebimbangan masa depan. Sampai kita tidak dapat guna masa sekarang. Dan sebenarnya, kalau bahasa orang putih, point of power is now. Orang yang paling bijak ialah orang yang menggunakan masa sekarang. Sebab itulah yang kita ada sekarang ni. Siapa yang mendengar ni, inilah sekarang yang anda ada. Tentukan apa anda dengar ni rasa nak berubah. Kalau dalam kereta, isteri kat sebelah, isteri tengah ada WhatsApp, terus ambil tangan isteri, genggam tangan isteri, gosok tangan isteri, cakap I love you very much sayang. Buat sekarang. Buat sekarang. Terus isteri tu akan berubah, dia pun akan cakap I love you juga bang. Anak-anak melihat, maka anak kata mak ayah bahagia, insya-Allah saya pun nak ubah macam ni jugalah. Tapi kalau masing-masing buat hal buat tak tahu saja macam mana. Jadi kita gunakan waktu sekarang dan cakap, saya nak berubah mulai saat ini, mulai dengan diri saya, mulai dengan perkara yang kecil. Saya nak mula senyum pada semua orang. Saya nak sayang semua orang. Saya nak sapa semua orang. Saya nak beri salam pada semua orang. Saya nak sopan pada semua orang. Saya nak santun pada semua orang. Saya nak pemurah pada semua orang. Cuba niat nak memberi dan jadikan senyuman tu ingat sebagai sunnah, bukan satu adat tapi sunnah. Bila kita buat sesuatu untuk ganjaran di akhirat, Masya Allah kita akan tenang. Dan saya nak kongsi semalam saya buat satu pembedahan relax smile pada seorang pemuda ya. Sangat tenang ni Masya Allah. Dan dia macam tak takut langsung. Rupanya dia kata, Prof, memang saya niat saya buat ni untuk beribadah supaya saya dapat lihat tempat sujud. Jadi bila kita buat kaedah perubatan pun untuk akhirat, maka the whole process bila nak cek mata untuk lasik ni lama ni, dekat 17 test kat 4 jam. Tetapi bila kita buat tu kerana Allah, 4 jam tak jadi lama. Ni maksud masa. Masa tu 4 jam, kita tahu peperiksaan memakan masa 4 jam. Jangan berungut lamanya. No. 4 jam, okey, saya akan buat ni, maka saya akan bawa Quran, bawa iPod dengan motivasi, baca Quran. Maknanya kita dah tahu 4 jam kita berada di center itu. Maka kita tentukan 4 jam tu diisi dengan kita buat perancangan. Sebab tu orang yang bijak, 1 jam perancangan menjimatkan 4 jam kerja. Dan banyak orang tanya, Prof, macam mana nak berkat waktu? Sebelum kita tidur malam ni, tulis 6 perkara kita nak buat esok pagi. Buat in priority 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat yang 1, jangan ingat yang 2. Habis nombor 1, buat 2 pula, nombor 3 pula. Kalau tak habis, sambung lagi. So kita dah ada itinerary apa kita nak buat. Dan kalau boleh, bila kita dapat suasana yang kita nak plan macam ni tak jadi, jangan merungut. Kata all is well.
Yang Tuhan buat semua elok. Dalam dunia saya, apa Tuhan buat semua best untuk saya. So kalau benda tu tak seperti kita mahu, kita tanya, apakah kesabaran saya perlu di sini? Apakah pelajaran saya belajar dari sini? Apakah cara saya mendekatkan pada Allah dalam situasi ini? Sebab itu orang yang kesedaran ketuhanan tinggi ni, dia akan mendapat nikmat dalam setiap suasana. Sebab ni sebenarnya kehidupan kita ni ialah dalam jiwa kita. Cara kita melihat bergantung pada apa dalam jiwa kita. So kalau jiwa kita keladak, banyak penyakit hati, kat luar semua tak best. Dan cuba lihat balik ni. Apa kita dapat hari ini ialah gambaran kesedaran ketuhanan kita. So kalau kesedaran ketuhanan sangat tinggi, kita akan dapat banyak, dapat kesihatan, kebahagiaan, ketenangan dan kewangan yang mantap, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita ada sedikit lagi, mungkin seminit dua, Prof nak berkongsi tentang kesimpulannya. Okey. Insya-Allah hari ini kita niat fikir baik, rasa baik, buat baik, dan bila jumpa orang, cakap baik-baik, sebut kebaikan dia, hormati dia dan jangan kritik dia, dan sayang semua orang dan sangka baik pada semua orang, dan sebelum keluar rumah sentiasa kata semua orang lebih baik daripada saya dan saya hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih banyak Prof bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.